Okay, hi and Assalamualaikum. So, hari ini kita nak cerita sikit pasal mini Maldives Malaysia di Mersing, Johor. So, okay, jom kita enjoy. Kita akan teroka keunikan Pulau Besar atau dulu nama dia Pulau Babi Besar di Mersing. Okay guys, selamat menonton. Okey, kami memulakan perjalanan melalui Lebuh Raya Utara Selatan, kemudian kami keluar exit di Air Hitam. Perjalanan adalah lebih kurang 3 jam setengah, lebih kurang macam tu. Okey, perjalanan ke Mersing tu kita akan jumpa dulu dengan Keluang, dan sebelum sampai dekat Keluang tu kita akan jumpa pekan kecil ni dulu, Pekan Kahang. Kebetulan time berhenti nak cari barang tu, so aku terjumpa ni lah, pasar malam. Comel je tapi macam-macam ada. Tak pun okey dah. Nak tak ni. Okey. Kita dekat pasar malam ni, pasar malam Kahang. Pasar malam dekat Kahang ni. Pasar malam dia kecil je tapi okey lah. Kita dah sampai dekat bandar Mersing lah ni. Ni Mersing lah ni. Okey, ni dalam rombok dia kat tengah-tengah ni. Korang boleh cari hotel ke, tempat makan ke, sarapan pagi sini. Macam-macam ada sini. Okey, so jom kita explore. Okey, first sampai dekat JT Mersing ni, so korang kena cari tempat parking lah. Tempat parking dia sebelah je dengan JT. So dia tempat ni macam tempat private lah, rasanya. So ada orang jaga dekat situ, korang boleh tanya berapa rate dia. So aku dapat dekat sini lebih kurang 3 hari. 3 hari ni RM45. Ada orang jaga. Okay, ni kita dah sampai dekat JT lah ni. Sini ni siapa yang nak pergi Rawa siapa nak pergi Rawa, inilah JT dia. Kita terus continue sayang. Sini. Satu jam nak naik ferry ya. Okey, ni aku punya 360 punya stick ni. Ini stick yang 3 meter ni. Okey, saya pakai sunscreen. Okey, lepas kita daftar tu, kita akan dibawa ke JT lah. Ni dia punya JT lah. Betul-betul sebelah dekat tempat ferry, kapal kecil. Dia akan sampai dekat sini. So waktu kita orang datang ni lebih kurang macam tak ramai orang lah. Bukan peak hours, bukan peak season lah. So tak berapa ramai. So tak payah beratur lah. Okey, kemudian kita akan naik bot pergi ke Pulau Besar, ataupun Pulau Babi Besar lah. Dulu nama dia Pulau Babi Besar, kemudian babi tu dah dibuang, dah tinggal Pulau Besar je. Perjalanan masa lebih kurang dalam 20 ke 25 minit. Kalau tengok laut lah, kalau laut bergelora mungkin lambat lagi sikit, kata driver tu. Okey, kemudian kami dah sampai. Inilah dia Pulau Besar Mersing, Johor. Ini je bagnya. Ini je. Nombor L.
Kalau baik Jamal. Okey, setelah sampai di JT, korang akan di-assist pergi terus ke kaunter dan tempat makan. So, diorang akan bagi kita makan dulu untuk makan tengah hari. Sini macam kira dia punya center lah. Sini tempat, ada tempat main game dia, tempat korang nak buat urusan di kaunter, tempat makan 3 kali sehari, semua dekat sini. Okey, dekat sini caranya diorang akan servekan kita makanan. So kita tak payah ambil lah, datang dekat meja, so diorang akan servekan. Okey, ni kita nak review bilik tidur pula ni bukan bilik tidur lah, dia lebih kurang macam rumah lah. Sebab dia macam sebiji-sebiji sebiji-sebiji. Satu rumah boleh muatkan untuk 2 orang. So yang ni untuk set 2 orang lah. So contoh kalau korang ramai, boleh cari yang untuk 3 orang, 4 orang. Yang ada pun untuk 6 orang pun ada satu rumah. Okey, yang ni nampak macam pintu macam pintu keluar, tapi ni bukan pintu keluar lah. Yang ni almari. Ni almari baju. So siap dengan dia punya sejadah. Okey, cantik lah tu. Angin kat sini, angin kuat.
transfer macam registration tu. Oh, tu dia ikan tengah. Segerombolan ikan sedang. Oh. Okey, kita nak ambil basikal. Okey, yang ni kita dah start aktiviti petang kita yang ni first day lah. Dia punya petangnya tu. So korang dah boleh sewa basikal. Sewa basikal sini 1 jam. Kalau tak silap aku hari tu RM10. So korang boleh explore lah kampung dekat sini melalui jalan dia. Jalan macam ni lah. Ni sampai ke hujung pulau nanti. Jalan dia sama macam ni. Yang korang dengar tu bukan bunyi ayam bukan bunyi ayam kena sembelih, yang tu bunyi kepala basikal. Basikal ni berbunyi pula dia punya handle dia. So sampai ke sudah lah bunyinya tu. So tak apalah, kita layan je lah kan. Halo. Tadi aku tadi hari satu bayi tadi pernah ke atas. Bayi tadi tu sekali. Tuan, pantai di putih. Oi. Jatuh pula dia. Alamak. Dia berat. Dia berat. Boleh tu. Yang baca bunyi ni. Turun pula ni. Okey, yang ni Sunset Place. Sunset Place nama dia. Tapi tak tahulah, tak ada nombor telefon kalau nak booking ke apa ke. Nampak macam resort dekat ujung kampung ni lah. Tempat memang cantik, bersih. Okey, tadi kita cycling lebih kurang 3 km sampai ujung. So kita berhenti sini, kita naik kelapa. Kita naik kelapa kat kedai ni. So memang terbaik. Okey. Okey, malam pun dah sampai. So ni dia kita punya meal untuk malam ni. Dekat sini malam tak ada nak buat apa sangat lah. So korang boleh healing-healing waktu malam, boleh makan dekat sini. Lepas tu ada beberapa permainan dah boleh main dekat sini. So kita jumpa Lilo lagi. Ni Lilo, kucing hitam yang bermata satu. Mata dia sebelah dah buta.
Baik je dia ni. Dia tak kacau pun time kita makan. So dekat sini korang boleh main pool snooker ni. Lepas tu ada stesen-stesen lain lah. Korang boleh main carom, boleh main ada beberapa game lain lagi lah. Dekat sini pun ada TV kalau nak layan TV. Sebab dekat bilik tak ada TV dekat rumah kita tak ada TV. Okay, lepas tu kat sini ada carom, ada game-game lain lah. Sana terus. Okay. Sini macam stesen lah. Kau nak minum malam ke apa ke, semua ada kat sini. Okay. Ni suasana malam dia. Oh, bukan juga. Ni ombak. Okey, ni waktu subuh So aku terlupa pula nak tanya dekat kaunter macam mana dia punya arah kiblat. So dekat sini dia punya arah kiblat dia korang kena cari 292 nombor dia 292 atau 291. So korang boleh google lah benda ni nanti. So kalau ada jam atau kompas, so korang boleh carilah 292. Ni arah kiblat dia. Okey, sekarang ni ada songkok, ada rokok, ada bekas air. Harap-harap tak ada siapa lah yang terjun bunuh diri sini. Pinjam kejap tripod, pinjam kejap buat tripod. Ada tripod tak buat pula? Alamak. Tengah set. Sunrise. Jeti tu jeti tu memang orang kata apa, ikonik lah. Ikonik, memang sangat cantik. So nanti dekat depan ni nanti adalah dia punya bilik, rumah dia, suit dia, villa. So dekat sini korang boleh buat macam ni, santai, releasekan tension. Waktu ni air pasang waktu ni air tengah pasang ni.
And lepas tu ada gas yang tengah nak balik lah tu. Okay, so ni dia punya jeti lah ni. Jeti dia panjang juga ni. Kalau time air pasang, korang boleh mandi terjun kat ujung sana tu. Memang terbaik. Okay, kita tengok gigi air dia. Ni tengok gigi air dia lurus. Lurus cantik. Tu. Air dia biru Okey, ni dari side yang lain pula. Okey. Ni masih nampak lagi di sini. Air masih lagi berombak. Tak makan. Dah. Tak tahu lagi. Hello. Hey. Yang cantik tu dekat situ. Nak ke? Awak nak ke? Gangguan di pulau. Dah. Oh. Saya tak nak makan. Tak makan kami. Yo. Tengok ikan banyak gila. Ni apa? Nemo ke ni? Bukan Nemo, ni bukan Nemo. Banyak clear. Crystal clear. Ni kan Gerombolan tadi. Okey, ni kita nak singgah dekat rumah batik. Rumah batik Seri Wangsa. So kita nak ambil pengalaman untuk orang kata merasai sendiri cara mencanting batik. So kita jumpa Big Boss dia dekat dalam. Jom. So ni yang canvas yang kita dah lukis dengan batik dengan lilin lah. Okey. Lilin batik lah. Lilin batik ni dia lilin dengan campuran dama. Okey, campuran dama. Dama daripada pokok getah. So sebab kita dekat Nusantara, kita je yang ada lilin batik. Maksudnya kita punya batik je yang cantik lah dari dalam dunia sebab kita ada lilin. Okey, baik, menarik. So kalau kita ni sedikit lah kita beritahu kan. Sebab orang tak tahu fakta tu. Dekat Sweden, Netherlands pun ada batik juga. Tapi diorang kebanyakan pakai ikan. Netherlands dia ada batik juga? Kita ada pertukaran kat sini macam turis pun belajar juga. Okey. So diorang kita tahu. So kita tahu kat luar pun Amerika, Nigeria pun ada batik juga. Okey. Tapi diorang tie-dye. Dan batik kita je yang unik. Macam kat Nusantara ni pasal kita ada pokok getah.
So lilin dengan getah tu bercampur, dia akan jadi lukisan macam ni. Fungsi lilin Okey, ni baik. ialah untuk membahagikan warna. Okey, baik. Nampak tak betapa teruknya knowledge kita kan. Dekat Netherlands pun tak tahu. Ni kita Okey, punya menarik. ni lah. Baik. Pasal batik dekat Nusantara antara batik yang paling tercantik di dunia. Sebab kita je yang colourful. Okey, Dan baik, kita baik. boleh membentuk bentuk lukisan lah. Hmm. Okey. Untuk colour Okey. batik yang depan ni adalah Remazol. Remazol ni ialah pewarna batik lah. Okey. Pemakas pewarna. Jadi dia kita guna sikit je. Contoh kita nak colour kat sini. Okey, dia akan spray. Okey. Okey. So, medium air ni sebagai spreader. Okey. Jadi kita ambil daripada warna ni, kita tarik. Dia akan ada tone dan vibration lah. Vibrant gitu kan. Batik Malaysia dia berbeza dengan batik Indonesia, batik-batik lain lah. Batik kita lebih colourful. Kalau Okey, baik. batik Indonesia dia tone, dia macam ada tiga colour macam gelap ni, dan ada macam binatang macam tu lah. Macam kita tak adalah kita buat mungkin suasana ataupun kita buat flora. Okey, Sebab baik. kita nak pakai solat kan, jadi kita tak boleh bagi gambar. Kecuali kalau frame je lah. Okey, baik. So, kau dengar pada profesional ni bukan buat-buat memang nampak memang betul profesional Memang style betul. Sebab kita nak bukan sekadar kita buat aktiviti, tapi kita nak orang tu educate juga. Educate. Contoh kalau kita campur, dia dah jadi vibrant. So ini adalah dia punya keunikan batik Malaysia lah. Kita ada campuran colour. Dia ada tu je lah cara colour dia. Senang je. Okay. Kalau lepas tu tarik dengan air kan. Betul. Dia akan ada spray dia. Spreader dia. Dia spread kan lah. Okey. Betul ke ni? Dia Tarik, tarik. Macam okey. Mana kalau buat event sini dalam 50 orang tu memang buat macam ni lah kan. Tarik balik. Oh. Okey. Oh ya, lilin dia masukkan dalam pegang tu kan. Cantik tu kan. Okey, baik, menarik. Okey, so kita tengok yang ni. Ni dia okey dah kita pos. Rumah batik Seri Wangsa Mersing. Tengok cantik.